Bagaimana jika seseorang sedang bergelut dengan sesuatu dalam dirinya, tetapi dia tidak tahu kepada siapa harus bercerita? Bukan kerana tidak ada orang yang boleh membantu, tetapi kerana kadangkala masa tidak mengizinkan, malu menghalang privasi menjadi kebimbangan dan ada yang sendiri tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan bantuan. Jadi, bagaimana teknologi boleh menjadi ruang pertama untuk seseorang memahami dirinya? Dalam kehidupan pelajar yang semakin kompleks, keperluan terhadap sokongan emosi tidak semestinya hadir pada waktu yang sesuai. Kajian tinjauan yang dijalankan turut mengukuhkan keperluan ini, memberi satu petunjuk penting. Pelajar mahukan ruang sokongan yang lebih mudah dicapai, fleksibel dan kurang menimbulkan rasa stigma. Malah, dapatan ini selari dengan kajian Naslun dan rakan-rakan yang menunjukkan kecenderungan generasi muda terhadap penggunaan platform digital yang fleksibel dan anonim. Daripada keperluan ini, MindEase+ dibangunkan. Namun, MindEase+ bukan sekadar sebuah aplikasi yang dibina dan ditinggalkan. Ia berkembang berdasarkan keperluan penggunanya. Pada peringkat awal, MindEase+ dibangunkan sebagai satu platform digital yang membantu pengguna melalui 3 proses utama, iaitu saring, fahami dan pulihkan. Namun, sesuatu inovasi tidak berhenti apabila produk pertama siap. Kami kembali melihat kepada pengguna. Apa yang mereka perlukan, apa yang boleh diperbaiki dan yang paling penting, apakah bentuk intervensi yang masih belum diterokai. Daripada proses penilaian dan penambahbaikan inilah, MindEase+ ditambah baik fungsinya. Jika sebelum ini, MindEase+ membawa pendekatan saring, fahami dan pulihkan, kini pendekatannya diperluas kepada saring, fahami dan sejahtera. Perubahan ini lebih tepat menggambarkan fungsi MindEase+ sebagai platform sokongan dan intervensi kendiri. Ia membantu pengguna meneroka emosi, memahami diri dan memilih strategi yang menyokong kesejahteraan, bukan menggantikan rawatan atau perkhidmatan profesional. Namun, inovasi ini tidak terhenti di situ. Dan daripada proses penambahbaikan inilah, satu intervensi baru diperkenalkan. Bahasa membentuk emosi. Kerana kita sering menganggap bahasa hanya alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan setiap hari kita juga bercakap dengan diri sendiri. Kerana bahasa yang kita gunakan terhadap diri sendiri turut mempengaruhi cara kita memahami emosi, membuat pilihan dan bertindak. Melalui 3 langkah utama, saring, fahami dan sejahtera, pengguna dibimbing meneroka emosi, memahami bahasa dalaman dan memilih langkah kecil yang lebih membantu. Mari kita lihat bagaimana pengalaman ini berlaku dalam MindEase+. Langkah pertama, pengguna mengenal pasti emosi yang sedang dialami dan memilih situasi yang paling hampir dengan pengalaman mereka. Kemudian, pengguna dibimbing untuk memahami pengalaman emosi tersebut. Langkah 3, mari meneroka diri. Di sinilah intervensi baru bahasa membentuk emosi berfungsi. Pengguna bukan sekadar memilih emosi, mereka mengenal pasti situasi yang sedang mempengaruhi diri mereka. Selepas mengenal pasti situasi, pengguna dibimbing untuk melihat apa yang mungkin berlaku dalam dirinya. Misalnya, adakah berlaku pemikiran berulang, kritikan terhadap diri, ketakutan, tekanan atau kecenderungan untuk menilai diri terlalu keras? Kemudian, apa yang saya katakan kepada diri saya? Di sinilah bahasa dalaman mula disedari.
Mind is Plus tidak memaksa pengguna berfikir positif, sebaliknya ia membantu pengguna menyedari bahasa dalaman mereka dan membina bahasa yang lebih realistik, seimbang dan menyokong kesejahteraan diri. Hal ini kerana kesejahteraan tidak semestinya bermula dengan jawapan yang besar, kadang-kala ia bermula dengan satu kesedaran. Selari dengan tema memartabatkan pedagogi bahasa berteraskan madani ke arah pendidikan futuristik, Mind is Plus membawa bahasa keluar daripada ruang komunikasi semata-mata kepada satu medium kesedaran dan kesejahteraan psikologi. Menyedari bahawa kata-kata yang kita gunakan kepada diri sendiri turut membentuk cara kita berfikir, merasa dan bertindak, Mind is Plus terus berkembang daripada saringan dan pemahaman kepada ruang untuk membina kesejahteraan diri. Kadangkala perubahan bermula dengan satu kata yang kita pilih untuk katakan kepada diri sendiri. Teknologi memberi ruang, intervensi memberi arah dan bahasa membentuk emosi.